Wira di gawang JDT, Andoni Zubiar menjadi bualan hangat peminat bola sepak bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Dalam aksi dramatik menentang kelab Vietnam pada 5 Februari lalu, Zubiar membuktikan kelas tersendiri dengan menafikan 2 sepakan penalti. Dia pada mulanya menepis sepakan Keo Cesar walaupun disambar oleh Nguyen Van V untuk gol lawan dan kemudiannya menggagalkan sepakan bintang antarabangsa. Persi tahu, pada babak kedua, ketangkasan beliau memastikan JDT kekal bersaing sebelum Berksenda Silva menyamakan kedudukan, sekaligus membawa Harimau Selatan melangkah ke peringkat separuh akhir. Prestasi luar biasa penjaga gol berusia 29 tahun ini turut mendapat perhatian portal sukan ternama ESPN. Sejak menyertai JDT pada 2024, bekas penjaga gol Eldens ini terus konsisten dengan rekod 6 perlawanan tanpa bolos, clean sheets, daripada 17 penampilan.